Welcome home Rian dan happy birthday to my lovely wife Mariam. Besarnya. Ni Rian. Ni Rina, ni Rian. Nampak Rina ni lebih ke Rizal, Rian lebih ke Mariam. Beratnya ni. You kata nak besar. Yelah, tapi tak expect seberat ni. Ada mesti terkejut tengok. 나 이런 거 처음 받아봐. 이렇게 먹사. Isha ada apa sayang? Duit lah. Duit ke tak ada? Ha? Ada. Duit apa? Seribu macam tak. Tak ada. Itu nantilah. Air masuk dalam account je. Sekarang online lah sayang. QR pun boleh. Tapi bau ni, itulah. Account tu tak boleh bau. Ini boleh bau duit. Bilik ni pun bau dah bau kerugian RM20,000 tau. Kotak je besar. Tak ada apa. You punya favourite. You like it. I punya favourite. Yeah, Plate set. Surprise betul lah dia ni. Pinggang. Izzat dah lama tak bagi bunga dekat Mariam. Last bagi bunga rasanya masa Rina lahir. Sorry, akikah Rina. So, macam tak romantik lah sekarang. Dekat Korea selalu romantik. Bagi tiap minggu tau kat Korea. Kat rumah very nice. Bukan, kat Malaysia susah dapat bunga. Wow. So, sekarang pun Rizal dengan Leticia tengah set up rumah untuk welcome the baby dengan Mariam. Birthday dia, hadiah birthday dia pun kat situ juga. Semalam baru cari hadiah birthday, jumpa dekat ni kan. Anyway, dia tak tahu, dia tanya macam kenapa sampai pack nak datang sini, you plan apa? Tak adalah shooting je, I nak shooting je. Lepas tu pakai cantik. Okay lah. Dia dah kata macam 20% lah. Mariam ni cepat. Dia macam ada je kan. Jadi kita masuk dalam. Yang kat sini. Ini surprise. Dina, sorry. Okay, Dina duduk sini. Kau tolak boleh? Okay, nak bawa. Jom, Dina. Alright. Dina. Okay, masuk. The bag. Masuk terus ya. 진짜 크다. 나 이런 거 처음 받아봐. 이렇게 먹사 first time in my life. 와, 이쁘다. Yang tidur ke? Ada lagi? Yang tidur. Dia cakap muka lah sayang. Macam Rina. Cakap hidung ni cakap pipi dia. Tengok ni. Comel ni. Tengok kejap. Okay, apa nak buat Ammah? 네. Isha ada apa sayang? Duit lah. Duit ke tak ada? Ha? Ada. Duit apa? Seribu macam tak. Air masuk dalam account je. Sekarang online lah sayang. QR pun boleh. Tapi bau ni, itulah. Account tu tak boleh bau. Ini boleh bau duit. Bilik ni pun bau dah bau kerugian RM20,000 tau. Biru lah. Yalah. Sebab lelaki baby boy. Cantik. Cuma prom tu je. Itulah. Warna pink. Ibu bapa sibuk dengan syuting. Tengok tu. Tengok. Tu mata dia sayang, mata dia. Susah sikit. Siapa ni? Tapi orang Warna pink. ini Rina punya. Rina punya. Sebab masa dulu Rina kan perempuan, so kita beli warna pink. Tapi bila baby boy sempat nak bagi tukar warna biru. Sebab ni kena beli kat UK tau. Dekat Malaysia tak ada. Kena beli kat London. So masa pergi London tak sempat nak cari. Tak terfikir pun. Anyway, pink pun cantik pun. Macam ni. Tak ada. Susu kena beli. Kena beli. Cukup ke? Tak cukup. Tak cukup. Kena beli. 이거 어디다? Besarnya. Ha? Oh.
Awana! Oh, this is for me bukan Rian. 우와. 야, 엄마 거야. 엄마 해피 버스데이 해주세요, 리나. 우와. 여기야? 여기야? 어디야? 어디부터 써야 돼? 우와, 예쁘다. 해피 버스데이. Selamat pulang ke rumah dan happy birthday. Happy birthday, Rian. Also, our atelier. And ada flowers. Wah, banyaknya. Apa ni? Macam mana kemas ni? Abang tak sempat nak buat surprise lain. Ini jadi dengan bantuan Pat. Thank you. Syakila. Thank you. Thank you semua. Dan ini hadiah Mariam yang saya sempat beli untuk dia. Tak sempat nak tulis apa-apa. Okay. Kosong. Okay. Nak buka ke? Buka. Kotak je besar. Tak ada apa. You punya favourite. You will like it. I punya favourite. Yeah, Plate set. Surprise betul lah dia ni. Pinggang. Pinggang mahal kot. Ini nama sakit ke? 놀이. 놀이탁해. 엄마. 같이 놀자게요. 그래. 엄마 여기 우리 리나랑 같이 여기에 진짜 예뻐 있대. 가보자. You simpan dalam almari sudah. 보자. 와. Okay. 그래 나는 핸드백 필요 없어. saya tak suka handbag. Okay dah. Dan 우와. pinggan. Hari jadi dia. 여기 엄마는 케이크. Okay. ini saya simpan dulu. Nanti saya barang masak-masak dalam dulu. kereta. Tolong Lepas ambil. itu saya akan tunjuk the next our content. 엄마. Anyway, terima kasih semua untuk buat saya surprise and welcome back home with my second baby. Ya. Ini sekali. Ya. 너무 예쁘다. 엄마 왜 너무 이뻐? 너무 이뻐. 엄마 너무 좋아. 엄마 리나도 여기에다가 우리 같이 맘마 먹자. 이제 맘마 여기 보자. Sebab bila beli bag, dia pakai ni setahun 2-3 kali je. Dia tak pakai sangat handbag kan. So pinggan dia boleh pakai hari. So dia akan nampak bila dia makan, oh ni suami aku beli. Dia akan masak sedap sikit. Kalau beli bag dia tak akan masak. Dia akan bawa bag je. So tips untuk beli hadiah hari jadi isteri, beli pinggan ke handbag ni bosan lah. Dah ramai orang dah last year birthday gift tu dia orang dah bagi handbag. So this year bagi apa handbag lagi ya? Bosan lah. Tahun ni abang harap you banyak masak untuk abang lah. Bukan, ini untuk saya lah. You kena masak. Welcome home Rian dan happy birthday to my lovely wife Mariam. So tahun ini tahun yang special untuk keluarga Dora Kimchi kerana sebab apa? Rian tahun dia lahir dan juga birthday Mariam berkongsi sama dengan birthday Rian. How do you feel about that? Are you ready to share the birthday? From next year kita tengok our birthday tu dia buat macam mana. Sebab birthday tahun ni, biasanya setiap tahun birthday, Lizal akan bawa orang pergi bercuti. Jalan-jalan lah kan. Tapi tahun ni, sebabkan dia bersalin dan ini je yang mampu buat. Dan dia akan spend time kat rumah je pun. Pinggan ni dah yang rasa yang paling dekat dengan dia. 진짜 this tahun ni paling besar dia buat event macam ni. Paling besar. Paling besar. Mana dia paling besar sayang? Paling besar. You buat apa birthday saya? Oh, tahun lepas abang bagi jam. Kita jalan-jalan. Kita jalan bawah, pergi makan steak balik. Dan jalan kaki. Ini yang paling besar. Kita jalan pergi bawah je. Dan saya sebenarnya kantoi sikit dia something buat tapi saya tak nak kacau lah. Tapi tahun ni menjadi birthday jadilah. surprise lah. Boleh lah. 70%. 70 je? Ada lagi sayang? Ada Ada lagi tahun depan. Alright, bye. Thank you so much guys. Terima kasih banyak kerana sentiasa menyokong Dora Kimchi, Rizal dan Mariam. Dan tahun ni kita akan cuba untuk menghasilkan lebih banyak konten-konten tentang anak. Kita berdua tak minat. Orang tak suka tengok Rizal dengan Mariam. Orang suka tengok anak je. So kita akan kongsikan rutin harian. Dia orang suka tengok saya. Yalah. You saja orang tak suka.
Yeah. Anyway, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.